Kita dekat mana ni yang pintu gerbang apa ni namanya? SAS. Kota SAS. Nak menuju ke Shah Alam. Kota SAS Kuantan. Nak menuju ke Shah Alam. Nak menuju ke Shah Alam. Pukul sekarang 11.17 pagi. Kota SAS Kuantan RTP. Bawa kereta ya daripada Kuantan ke KL. Oh, okey. Luncur. Mari luncur. Ica tengah mengejar satu pakwa yang pakai motor skuter NBX. Pakwa lah. Tua tu. Pakwa lah tu kalau nunduk-nunduk tu. Akak lah dia cakap, tak percayanya kau bawa kereta dari Shah Alam ke Ijo. Iya. Sewa kereta 2.5. Tak nak. Nanti dia lah isi minyak full. Tapi cerita dia kata Minyak pun 100. Bagi je lah 100. balik hari je. Pergi mana? Gambar apa? Gambar yang apa? Teka bila betul tu dapat. Belum boleh bagi tahu orang suruh teka. Yalah. Nak RM30 tanya-tanya pula. Tak nampak lah silap. Makan durian ya. Musang King sekilo 60. Cakap apa dah susah? Sedap, berlemuk. Sedap? Yang? Sedap. Suka tak? Adik? Puas hati? Puas hati ya? Kita berada di jalan menuju ke Kuala Pilah. Dari Karak ke Kuala Pilah ikut Mancis. Apa ibu sebut tu Cak? Baca mentera. Tak, macam wan kau je. Wan kau jalan macam tu lah. Buat lah sikit ni. Macam wan kau je. Wan kau macam tu lah kalau jalan. Kau bunyi kat kentut kau je Cak. Sini pun ada durian. Banyak pokok durian ni lah.
tingginya. Ha. Gila tak gila? Weh. 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 Cak, jangan pasang kuat-kuat Cak, nak dengar lagu. Kau ni tak reti-reti lah orang cakap sekali. Tengok ya, kiri kanan kita ada pokok durian. Nampak tak? Pokok durian dalam perjalanan. Belah kiri pokok sawit. Tempat makan durian ni. Nampak tempat orang jual durian. Kampung Telemu. Dah masuk Negeri Sembilan ni. Masuk Negeri Sembilan. Sampai sempadan daerah Jelebu ni. Okey, kita sekarang berada di Negeri Sembilan. Daripada Pahang, daripada apa? Karak, Pekan Karak, Mancis, Pelangai dan masuk Negeri Sembilan. Sekarang ni Jalan Karak Tampin nama dia. Jalan Karak Tampin. Okay, dalam kita ni jalan dalam Negeri Sembilan dah sekarang. Kita dekat area Jelebu Jelebu. Sekarang pukul 3 petang. Langit cerah. Tengok yang tu, Pasar Mini Simpang Durian. Dekat Simpang Durian, Kuala Kelawang 34. Kuala Kelawang 34 km. Kita ikut Kuala Kelawang sebab kita nak keluar ke apa, highway Lekas. Jalannya okey kan? Tak macam kat Indonesia tu. Jalannya je berlubang-lubang, bertampal-tampal, naik bukit, turun bukit. Ini kalau bawa motor sedap ni. Nak pula pergi hari biasa. Ni kira banyak kereta ni hari ni. Juntai tu. Juntai dia tulis. Dari sebelah sana kiri Sungai Buloh. Sungai Buloh. Oh.
Dia orang semua tidur Tidur. Tak nampak tak nampak kepala. Kau manggis? Ya ke? Kau manggis ke? Tak tahu. Tak nampak. Mangga. Kampung Lakai. Jalannya okey lah. Ulu Lakai. Lakai.
kurang kereta. Yeay, sampai simpang Masjid Qaryah. Nampak Kuala Kelawang Seremban. Kita ikut Kuala Kelawang Seremban. Homestay Kelawang. Kuala Kelawang 19, Seremban 56 km. Alhamdulillah ya, dah sampai sini. Sini jalan okey lah, tak ada keluk. Cuma kita nak cari petrol pump lah untuk top up minyak dengan segarkan diri. Kita lagi 5 km untuk sampai di Kuala Kelawang Jelebu. Kuala Kelawang Jelebu, Negeri Sembilan. Waktu sekarang pukul 3.30 petang. Sangat motor ni, bahaya. Bawa 30 km sejam motor ni. Slow, terlampau slow, nanti kena langgar dari belakang. Terlampau perlahan, bahaya. Laju bahaya, perlahan bahaya. Bawa sederhana, jangan perlahan sangat, jangan laju sangat. 70 km kawasan ni, 70 km sejam. Berhenti kat sini, tempat jual pasir. Pasir kat Jelebu, ataupun lagi 2 km ke Kuala Kelawang. Tengok dia orang lepas apa, menyegarkan diri. Dah segar diri kan? Segar tak? Segar. Icah? Segar? Segar. Yes, kau dah nak kencing ke? Naik kelapa pandan kelapa pandan. Pandan mawar kampung. Pegang dah. Jangan goyang-goyang. Jangan tumpah. Tengok ada kereta tak yang? Tengok. Ada kereta tak? Tak ada. Oh, ada kubur. Tinggal langgar kat kubur je. Tinggal lah apa? Oh, tinggal kat kubur. Kenapa lalu sini bah? Nak melawat kampung orang. Kampung orang. Oh. Mantap di Mantap apa tu? Mantap di Mampat. Banyak rumah sini. Depan sikit. Ambil gambar abang dengan ibu. Baik, jalan-jalan di Jelebu ni. Koja, oh ni yang Kojo Gobak, Kojo Lebu. Jual padi tanah tangkai. Tiga tangkai. Kojo Gobak, Kojo Lebu. Itu pergi mana? Ni ke rumah orang? Pagar-pagar tu.
Macam masuk lah. Ini ada dusun. Durian pun ada. Apa tanda tu ah? Tu tanda ada resort. Ada anjing. Anjing ada. Ui, Oh, lawannya. tu kereta ibu. Ibu dah sampai sini. Oh, Buat apa pula lah Balik hari ya tadi. balik. Bali hari. Kudrat. Kudrat. Oh, ni macam villa kot. Homestay. Tu kalau orang ya. Ha. Kau kentut lah. Pak kentut kan. Kau kentut. Pokok durian ada ni nampak. Depan ni sebelah kiri. Ya. Pokok Oh, durian macam. oh ni. Nampak tak pokok durian? Nampak. Oh, keluar dekat sini. Pokoknya lah dik. Pokoknya. Apa dik? Oh, dah tu Ibu peminat takut kelapa. ambil gambar tu. Bye, Mak. Allah. Jodoh macam. Jodoh apa? Apa pula tu lelaki? Dia senyum lah. Jodoh. Jodoh kau lah. Dia cerita kejut. Adik awet comel dalam babai. Jodoh ni. Kata jodoh apa pula. Bye. Dah. Mati kan? Ambil gambar kan? Pegang. Kita berada di Bandar Kuala Kelawang. Depan sikit. Mahkamah Jelebu. Oh, mahkamah tengok pun macam tu. Museum adat. Memang bumbung dia tajam-tajam kan? Kita macam dekat apa ni? Padang dah. ATM baru muncul ATM ni. Kiming. Ada bukit Tajali atas tu. Yang ATM baru muncul. Ya. ATM ni baru muncul dari tadi. Orang rasa kencing dah. Pula. Ha? ATM pula Petronas. Petronas. Budak gemuk.
tengok kiri kanan dia. Adakah macam di negara Eropah ataupun di Malaysia? Ambil gambar dulu tu. Okey. Alhamdulillah sampai sini dengan selamat daripada Kuantan. Ambil gambar ibu. Ajis. Tidur Adik. Kakak dek. dekat tu, Kita kat New Zealand juga. kat New Zealand. Tengok. Buat dia punya tu view. Ada tak gaya-gaya jalan di New Zealand ataupun di Eropah? Ada tak gaya gitu? Tengok dia orang berhenti ambil gambar. Sebab dia orang taksub jalan ni dia orang taksub. Ni adalah jalan yang tercantik di Malaysia. Ya, jalan ni adalah jalan yang tercantik di Malaysia setakat ni. Jalan dia cantik, pemandangan pun cantik. Adakah betul? Cuba komen. Tengok jalan dia pun tar dia cantik. Pemandangannya pun alhamdulillah cantik. Pemandangan alhamdulillah cantik. Nampak? Kiri kanan, naik bukit, turun bukit. Alhamdulillah cantik lah ya. Ada nyamuk lah dalam kereta ni. Wah! Itu apa dia tulis? Dia tulis apa tu? Sempadan Balai polis jalannya. Campbell Expedition Bar. Dah. Lagi belum dah habis sampai habis. Sebab kita datang sini jarang 10 tahun sekali ataupun setengah kali je. Nanti sampai habis. Sampai kat roundabout. Tengok dia jalannya cantik tak? Dia ada kereta terbakar lah. Kereta saya nak beli tu terbakar. Macam kereta Mira je ni. VPM ni VJM. Tak payah jajan. Hai. Jangan sibuk. Pandai sangat. Aku masih sangat mencintai. Ni jalan dari Jelembu, Tepiang sampai ke pantai. Pantai ni dekat Seremban. Sampai rombot ni. Sampai rombot ni jalan ni habis tamat. Oh. Kat sini je nak tahu. Ini dah masuk. Okeylah. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi di destinasi seterusnya. Bye. Bye. Bye-bye, Ibu. Kau belajar bye. Kau belajar. Adik pula. Bye. Best, dah jom.
Asal. sampai Beranang lah. Macam hijau tu kan. Nama je hijau kat highway dia, tapi tak keluar, tak dapat jumpa hijau. Kalau keluar baru jumpa. Lembut dah. Wah, banyak ah. Dah, sampai. Tenang aja jalan ni. Tak ada kelam kabut. Nak motong boleh motong, nak slow boleh slow. Tak banyak kereta. Tak main dia sekat jam. Ha? Tak main dia jam. Jam? Ha. Jam kenapa? Kan nak pergi. Jam apa? Cakap lah. Jangan nak betong. Ha? Kalau
Ha? Dah sampai Bangi. Tak ada lagi ya, Ibrahim.